Ha, Mam. Semalam saya tengok masjid, masjid tengok tak habis. Ha? Semalam saya tengok masjid, sediakan makanan. Lepas tu makanan tu tak habis, orang tu masjid. Tak. Sekarang ni awak cakap laju sangat. Cuba cakap pelan-pelan, satu-satu. Semalam masjid sediakan makanan. Ada orang tu makan tak habis. Membazir lah dia. Oh, macam tu. Ha, tu dia cakap semalam tak habis tu. Dia memang jenis cakap macam ni. Dia lah yang cakap semalam tu membazir. Oh, semalam awak yang makan tak habis tu ya? Tak boleh lah macam tu. Kita ni jangan membazir. Lagi-lagi makanan yang disediakan secara percuma. Sebab tak semua orang dapat nikmat yang sama. Kadang-kadang ada orang di negara yang susah. Contohnya saudara kita di Sub-Sahara Afrika. Mereka bukan fikir nak pergi healing hujung minggu, nak shopping kat mana, nak tengok wayang apa. Dia orang ni cuma hanya fikir macam mana nak teruskan hidup. Esok ada makanan ke tak? Ada bekalan ke tak? Ada lampu kat rumah ke tak? Sedangkan kita pula makanan dah ada depan mata tapi dibazirkan. Tapi Alhamdulillah, berkat bantuan dari tim Insaf Insani, ramai dapat dibantu. Tambah pula sekarang kita berada di awal Muharram. Antara perkara yang baik untuk kita mulakan ialah meninggalkan pembaziran, memperbanyakkan sedekah, menyebarkan kebaikan dan memperbaiki amalan kita. Ha, semalam saya cakap, semalam tu membazir tu amal syaitan. Dia dah cakap banyak kali belum cakap sekali ni. Ha. Dia cakap banyak kali dia syaitan. Ha. Bantu kami untuk share video ni. InsyaAllah sama-sama kita dapat manfaat dan kebaikan bersama. Assalamualaikum.